Perjalanan ke hati yang baru. Kadang-kadang kita sibuk cari rezeki sampai lupa. Rezeki yang sebenar bukan pada apa yang kita kumpul, tapi apa yang kita beri. Plastik demi plastik, kotak demi kotak, tangan ini terus mengangkat. Ada beras, ada sardin, ada tepung, ada biskut. Ada air kotak untuk anak-anak kecil, ada susu untuk makcik-makcik tua di kampung pedalaman. Barang-barang ini bukan sekadar makanan. Ini rezeki yang Allah salurkan melalui tangan-tangan kita. Dan rezeki yang paling besar bukan apa yang kita bawa, tapi apa pengalaman yang bakal kita lalui. Hidup ni bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling banyak memberi manfaat. Perjalanan ini bukan tentang duit, bukan tentang pangkat. Dalam perjalanan kali ini ada bekas tentera berpangkat tinggi, ada bekas guru yang dulunya garang kat sekolah, tapi kali ini bercangkung kupas bawang sambil boleh gosip-gosip gelak-gelak. Ada orang IT yang biasa urusan syarikat yang berjuta-juta, tapi kali ini tangan dia sibuk pegang senduk dalam kawah gulai ayam. Ada bakal datuk, ada property agent, ada engineer, ada toki restoran. Tapi kat sini kami semua sama. Tak kira kau ada duit sejuta ataupun tak ada duit langsung, bila nasi dihidangkan dalam pinggan yang sama, semuanya rasa cukup. Waktu berbuka, depan kami ada bekas yang berisi nasi putih, sayur kampung, gulai ayam. Bukan ayam panggang hotel 5 bintang. Bukan ayam butter yang biasa kita order kat restoran hipster. Gulai ayam sederhana. Tapi nikmat dia, ada yang sampai menitiskan air mata. Seorang adik kecil duduk diam, tenung pinggan dia lama-lama. Saya tanya, kenapa dik? Dia senyum sikit, jawab perlahan, saya tak pernah rasa gulai ayam sedap macam ni. Kita, gulai ayam kurang garam sikit pun terus komplain. Lauk ayam 2 hari berturut-turut terus rasa bosan. Kadang-kadang kita lupa, ada orang seumur hidup tak pernah rasa apa yang kita anggap biasa. Pakaian mungkin kain, tapi harga sebuah rasa syukur tak ternilai. Dalam perjalanan ni, ada yang bawa telekung, ada yang bawa tudung, ada yang bawa Quran, ada yang bawa buku untuk anak-anak kecil ni. Seorang makcik tua menangis sambil peluk telekung baru. Saya tanya, kenapa makcik? Dia tersenyum, air mata jatuh ke pipi. Dulu makcik punya telekung koyak, makcik jahit sampai dah tak boleh jahit. Allah, kita ada telekung penuh satu lemari, warna pink, warna biru, warna hijau. Kadang-kadang beli baru sebab warna dah pudar sikit je. Tapi mereka satu telekung pakai bertahun-tahun, sampai benang dah tak boleh nak diselamatkan. Kadang-kadang kita rasa kita dah cukup bersyukur, sampai kita datang kat tempat yang macam ni, baru kita tahu apa makna sebenar bersyukur. Kita kejar dunia, mereka kejar ilmu agama. Selepas saja buka dekat surau, kita terus sembahyang maghrib, isyak dan tarawih. Tarawih tu diimamkan oleh da'i-da'i yang kita hantar. Dan pada paginya selalunya dia akan mengajar mengaji, mengajar fadu'an pada orang asli kat sana lah. Ada satu kisah, ada seorang pakcik duduk hujung di bahagian surau. Mata dia merah. Saya duduk kat sebelah dia, tanya perlahan, pakcik okey? Dia angguk. Air mata berenang. Dia tanya saya dah tua, baru nak belajar solat. Rugi banyak tahun. Tuhan masih terima saya ke? Allah, terkedu saya. Tiba-tiba rasa kerdil sangat. Kita yang dah lama tahu agama, ada masa pun kita culas nak solat. Tapi pakcik ni, walaupun dah tua, dia masih ada rasa nak kembali. Allah tak tengok di mana kita bermula, tapi di mana kita berakhir. Dan di sinilah kami sedar, kami bukan datang sekadar bawa barang bantuan. Kami datang bawa harapan. Dunia ni sementara, tapi kalau kita datang nak tinggalkan jejak kebaikan, biarlah ia berkekalan. Selesai semua, kami borak-borak bincang. Seorang daripada kawan kami cakap, apa lagi kita nak buat? Ada yang cadang buka kelas agama lebih kerap. Ada yang nak bantu baiki rumah, ada yang nak bantu sediakan air bersih. Kami setuju. Kita bukan datang sekali, kita datang nak bina perubahan yang kekal. Di bandar ada yang duduk pejabat besar, kursi empuk, ada PA yang angkatkan fail, ada staf siapkan kopi, jawatan tinggi, dihormati. Tapi kat sini semua sama, tak ada datuk, tak ada tuan, tak ada bos. Yang biasa tanda tangan projek juta-juta,
kini pegang Beroscat. Yang hari-hari kira saham, sekarang sapu plaster. Yang ada syarikat travel besar, lutut berpeluh panjat tangga nak pasang lampu. Yang pakai IT, dulu coding, sekarang belajar wiring. Semua belajar, semua buat. Kita dinilai bukan pada jawatan, tapi pada tangan yang sudi memberi. Bukan dinilai pada gaji, tapi hati yang mahu memberi. Kita cari duit untuk hidup, tapi kita beri jiwa kita hidup. Ramadan kali ini kami nak kumpul RM18,000 untuk sumbangkan kepada 270 keluarga di pendalaman. Satu plate makanan bernilai RM70 untuk mereka bertahan sebulan. RM70 bagi kita mungkin cuma harga secawan kopi setiap hari selama seminggu. Tapi bagi mereka, itulah makanan untuk anak-anak, itulah sahur, itulah berbuka. Itu senyuman yang kita mungkin tak pernah nampak di wajah mereka sebelum ni. Kami tak minta simpati, kami hanya nak ajak anda menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Kalau mampu menyumbang, Alhamdulillah. Kalau tak mampu, sebarkan cerita ini. Kalau kita nak lebih dari sekadar menyumbang, sertai kami. Datang sendiri, lihat sendiri, rasa sendiri. Sebab saya yakin, sekali anda datang ke sini, hati anda takkan sama lagi.